Salam sejahtera. Sesi ini kita akan belajar tentang akas, songsangan dan kontrapositif. 3 jenis implikasi boleh dibina bagi suatu implikasi jika P maka Q, iaitu akas, songsangan dan kontrapositif. Kita boleh guna I am so kind untuk tolong kita ingatkan urutan implikasi akas, songsangan dan kontrapositif. Implikasi yang asal berbentuk jika P maka Q. Akas, songsangan dan kontrapositif juga berbentuk jika maka. Untuk akas, kita hanya terbalikkan implikasi, iaitu PQ jadi QP. Untuk songsangan, kita menafikan implikasi, iaitu P jadi bukan P, Q jadi bukan Q. Simbol macam ombak ini bermaksud bukan. Untuk kontrapositif pula, kita menafikan akas, iaitu Q jadi bukan Q, P jadi bukan P. Perhatikan ciri menarik ini. Implikasi dan akas adalah terbalik. Songsangan dan kontrapositif juga adalah terbalik. Kita boleh guna ciri terbalik ini semasa menulis akas dan kontrapositif. Jom belajar pula nilai kebenaran implikasi. Ingat, akas, songsangan dan kontrapositif adalah juga implikasi, iaitu ayat yang berbentuk jika maka. Nilai kebenaran implikasi bergantung kepada nilai kebenaran antijadian dan akibat. Kedua-dua benar adalah benar. Kedua-dua palsu adalah juga benar. Kalau satu palsu, satu benar, jawapan akhir ikut akibat. Kalau akibat benar, jawapan akhir benar. Benar palsu, akibat palsu, maka jawapan akhir adalah palsu. Jom lihat soalan. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Untuk menentukan nilai kebenaran implikasi, iaitu ayat berbentuk jika, maka kita perlu tentukan nilai kebenaran antijadian dan akibat terlebih dahulu. 15 tolak 3 sama dengan 12 adalah benar. 15 tolak 3 kali 4 sama dengan 48 adalah palsu, sebab kita kena buat darab dahulu. Kalau satu benar, satu palsu, jawapan akhir ikut akibat, iaitu palsu. Ingat, akas, songsangan dan kontrapositif semuanya adalah ayat jika maka. Untuk akas, kita hanya terbalikkan implikasi, iaitu tulis yang belakang dulu. Nilai kebenaran akas juga akan terbalik daripada implikasi.
benar palsu akan jadi palsu benar. Satu palsu, satu benar, maka jawapan akhir ikut akibat, iaitu benar. Untuk songsangan, kita menafikan implikasi. Sama dengan 12 akan jadi tidak sama dengan 12. Sama dengan 48 akan jadi tidak sama dengan 48. Ingat, selepas penafian, benar palsu akan terbalik. So, benar jadi palsu. Palsu jadi benar. Jawapan akhir akan ikut akibat, iaitu benar. Untuk tulis kontrapositif, kita hanya terbalikkan songsangan, iaitu tulis yang belakang dulu. Nilai kebenaran kontrapositif juga akan terbalik daripada songsangan. Palsu benar akan jadi benar palsu. Maka jawapan akhir akan ikut akibat, iaitu palsu. Sekian. Bye.